Okey, pagi ni kita di rumah ini. Dalam cerita ikutkan dia jadi rumah Zulkarnain lah. Kononnya orang kaya lah. So ramailah penyondol-penyondol yang berminat untuk menjadi ahli keluarga rumah ni. So kita tunggu scene-scene yang akan keluar antara main location cerita ni. Besar, kawasan rumah ni pun besar. So banyak tempat lah kita boleh shoot. Orang tengah sarapan. Sekitar jam 8 kang kita akan start shoot lah. Okay. First scene kita dekat area sini. Right. So kenderaan-kenderaan ni semua nanti akan diubah. Jangan kacau budak tu lagi. Aku mak dia. Aku ada hak yang kau tu. Ha? Apa ada mengenang kau ngasih? Siapa yang upang kau tak aku ngasih? Ha? Kau cakap? Tak ukur aku. Aku takut tu. Aku takut tu. Kamu apa? Jangan cakap lagi sama aku. Tunggu lagi. Ha? Kau ingat aku takut kan kau? Kau apa? Aku nampak yang kau memakai kerja kau tu cukup. Ha? Dia berani untuk aku. Belum kau siapa? So, mantap. Potong daripada turun tangga sampai di tingkat seorang, lepas tu yang potong yang depan ni. Dengar kan dialognya? Adik dengar kena. Tapi dia kata-kata buat dekat bawah ni. Sakit bang? Sakit eh? Bunyi keteng-keteng. Ke arah tongkat tu Betul. Okay, Dan, engkau try blocking yang tongkat tu Rapat-rapat je betul. Tengok ni, ambil SN. tutup pintu je, dan dialog, follow je. Oh. Oh ya, ambil aku. Superman. Saya Suparjo. Suparjo bukan Superman eh? Superman. Ada lagi Suparjo. Ada super. Action! Itu biar buka. Itu biar buka. Mula-mula tutup. Lepas kita keluar, buka biar. Okey, next scene 37. Lawat kawan sakit pun nak kena melawat. Siapa ni? Oh. Mak ni menantu BFFI tu.
Dan terjatuh kau. Aku ada keluarga sini. Cuba sedar sikit dia tahu. Oh, iya tak iya juga. Yalah, tapi sekarang ni memang orang luar. Nanti belum tahu lagi kan. Kau ni nampak je pasal. Kau nak sodol-sodol kan? Yang mana? Salah dah. Wow, you ni penulis skrip drama. Tu. Wow, you ni penulis skrip drama. Kau nak kahwin dengan Zul sebab harta kan? Tak, yang sebelum tu dah betul. Lepas tu Masira terus masuk. Wow, you ni penulis skrip drama ke? Hebat betul plot twist. Sudahlah. Drama bukan drama dia. Kamu nak nampak harta dia kan? Muncullah juga. I belikan RM50,000 untuk top up misi ke Yaman tu. Masa nak bagi sumbangan tu, kalau boleh you hadirlah untuk serahkan buka cek tu. Asyik buat kamu. Aku balik penat-penat macam ni. Itu yang aku minta. Itu yang aku tanya. Bukan nak tanya pasal flight aku ke, kerja aku ke, siap tak siap, nak sediakan makan ke, minum ke untuk aku. You cakap dengan I, you sampai esok. Jadi hari ni I keluarlah untuk salah. Jadi Abang dah blokir. Abang dah blokir dah cermin tu. Kau tolak sikit kursi ke belakang. Tu. Kursi tu jangan alih. Biar kat situ je. Kita duduk. hari ni I ada aktiviti NGO. Okay, one more. You sudah cakap dengan I kan? Yang you sampai esok. I keluar dululah hari ni sebab I ada aktiviti NGO I tu. Lagipun semua dah ada dah dekat rumah ni. I nak sediakan apa lagi? Habis, suami balik tak payah sambung. Tak payah nak sediakan air. Tak payah nak sediakan makan. Ni kenapa tiba-tiba nak ungkit pasal layanan isteri pada suami ni? You sendiri tahu kan? Sejak you selalu bandingkan I dengan arwah, I dah stop buat semua tu. Selesai. Kalau macam tu, Kalau macam tu, apa kata stop juga? jadi seorang isteri. Rod? Balik. Action. Kalau macam tu, apa kata kalau you stop jadi seorang isteri? You jangan nak melampau ya. Sekarang ni siapa yang melampau sebenarnya? Pelik. Kau kahwin dengan aku. Sebenarnya nak tunaikan amanat arwah Ubaidah atau sebab lain? Cut. Tadi dapat kan? Dapat lah. Alright, next. Okay, kita break. Kalau kau je telefon, tak tentunya orang dalam rumah ni boleh dengar balik tau. Suara katak sumbang kau tu dekat I nak jerit. Kau nak apa? Nampak? Hanya asyik. Aku dah pernah warning kau kan. Jangan follow menantu aku. Tapi kau fikir. Mentang-mentanglah anak aku sudah lupa ingatan. Dia dah jadi baik sekarang ni. Kau bijak ya. Kau sondol urusan. Mana ada sondol dia? Rosam tu yang tergila kat aku tau. Dia ajak aku kahwin. Alamak, aku dah mula melawak. Pakai makeup, dah cantik. Muka kau yang selepat ni pun. Bukan tak ingin nak pandang kau. Jadi kau sedar dulu. Alah. Kalau betul lah Zam tu tergila-gila dekat Aslin.
tak adalah sekarang ni dia buat Aslin tu macam musuh dia. Sebab apa? Sebab dia benci kan dekat Aslin. Sebab tu sekarang ni dia dah berpaling kat aku. Sebentar. Hei. Aku bagi kau last warning, Ha? Aku dapat tahu kau sondol lagi Uzam, aku akan pastikan kau tak ada muka lagi lepas ni. Rata je muka kau. Kau dengar tak? Ha? Penyondol. Macam. Takut kena asid. Rata muka. Rata muka I. Tak seperti Korea awak.